Dan sekarang kita nak tengok pula power ke tidak bab-bab sejarah dan kemerdekaan kita. Jadi pagi ni kita nak test sama ada kuis ni boleh dijawab dengan betul. Untuk makluman kita ada 10 soalan sahaja. Jadi jawab betul-betul untuk 10 soalan ni, sebab setiap markah, setiap masa kepantasan anda semua akan diambil kira bagi menjawab setiap soalan sebentar sahaja lagi. Kuis pagi ni kita akan bermain secara live menggunakan platform Wayground. Jadi mana rakan-rakan yang warga Mesti yang baru tiba, sila scan QR yang telah terpampang di skrin hadapan. Kita akan bermula dalam masa lagi 1 minit sahaja lagi. Okey, kita nampak pantas warga-warga Mesti semua dah berdaftar. Macam-macam nama kita dah nampak dekat skrin di hadapan. Cuma suka diingatkan juga pada warga Mesti, kalau boleh guna nama sebenar. Nama sebenar adalah nama yang terbaik diberikan sejak lahir. Jadi gunakanlah nama anda itu. Mudah kami nak sebut, tak tergeliat lidah MC nanti. Okey, kita beri masa lagi 10 saat untuk siapa yang masih loading atau baru imbas QR code. Saya kira semua dah bersedia. Bersedia? Dalam kiraan 3, 2, 1. Kita mulakan kuis kemerdekaan kita pada pagi ini dengan soalan yang pertama. Sama-sama kita lihat. Okey, soalan pertama berbunyi, Malaysia terdiri daripada 13 negeri dan wilayah persekutuan. Berapa wilayah persekutuan? Kalau nak jawapan mudahnya, cubalah kira jalur baris pada bendera kita yang sebelah kiri itu. Mungkin ada clue dekat situ. 3 saat lagi. Okey, kita dah ada pemenang bagi soalan pertama. Puan Fatin, 950 markah, agak tinggi. Okey, soalan yang kedua, Malaysia terdiri daripada 13 negeri tadi. Soalan pertama tadi, okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Malaysia dikenali sebagai ... sebelum merdeka. Janganlah jawab istilah bola. Tolong. Jelas lagi yang bersuluh, terang lagi yang bersuluh dah. Ada jawapan dah dekat situ. 4 saat sahaja lagi. Habis. Nampaknya Puan Fatin mendahului untuk soalan yang kedua. Tapi jangan terlalu selesa Puan Fatin, sebab pemenang nombor 2 dan nombor 3 itu boleh mengejar anda. Sebab kita akan lihat siapa yang terpantas menekan butang dan dengan jawapan yang sudah tentunya mestilah betul dan tepat. Okey, Rustia boleh soalan yang ketiga. Alright. Dibina bagi mengenang 11,000 prajurit yang gugur dalam mempertahankan tanah air semasa Perang Dunia dan zaman darurat. Dekat mana berlangsungnya ataupun ditempatkan? Simbolik kepada untuk mengenang prajurit kita yang telah berkhidmat kepada negara. Tahniah sekali lagi Puan Fatin, masih lagi mengekalkan kedudukan. Come on, warga Mesti, kejar masa. Jawapan yang tepat adalah Tugu Negara. Ya Allah, ada orang jawab yang jawapan kedua. Okey, tak apa, kita ada soalan yang berikut. Soalan yang keempat ya, Rustia. Soalan yang keempat, rangka manusia tertua yang ditemui di Gua Niah, Sarawak menjadikan bukti ekologi teknologi wujud di Malaysia, dikenali sebagai Batman. Siapalah jawab Batman tu dia. Betul tak saya cakap? Dah ada dah pemotong kepada tempat pertama, Puan Suri. Jawapannya adalah Deep Skull sebenarnya. Betul tak? Terus dia bukan Perak Man. Saya pun ingat mula Perak Man, tapi di Gua Niah, Sarawak, bukan di Perak. Okey, kita ke soalan yang kelima. Masih lagi berpeluang kepada semua.
Soalan kelima, apakah nama satelit iaitu microsatelit pertama Malaysia yang dilancarkan pada tahun 2000? Wah, tricky ni. Hasil inovasi tempatan dan kerjasama antarabangsa. Saya pun rasa jawapannya tu, tapi sebenarnya bukan. Jawapan tu biasa kita dengar. Puan Nia, tahniah pemenang. Sekarang untuk ranking ranking ke-5 soalan Puan Nia mendahului Jadi kita tengok jawapan yang betul adalah sebenarnya apa? Miasat ke? Bukan. Saya pun ingat miasat. Tiong Sat 1. Hebatlah soalan huruf setia ni. Nampak macam mudah tapi tak mudah. Okey, kita ke soalan yang ke-6. Boleh? Di manakah pengisytiharaan Merdeka Tanah Melayu dibaca oleh Tuanku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957? Okey, ni soalan mudah lah. Soalan bonus pada warga Mosti untuk skor. Okey, tamat soalan yang ke-6. Okey, kita ada perubahan nampaknya. Untuk di tempat kedua dan ketiga tadi, nama tempat pertama masih kekal Puan Nia. Bersedia ya Puan Nia, jangan terlalu selesa. Okey, apakah jawapan dia? Urus dia. Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Straightforward Okey, kita ke soalan yang ke-7. Siapakah angkasawan negara yang pertama Malaysia meluncur ke stesen angkasa antarabangsa ISS pada tahun 2007? Yang ni mungkin hadirin boleh guna talian hayat, tapi tak acik lah pakai ChatGPT Rasanya semua orang tahu ni. Tapi kita ada 2 angkasawan Malaysia sebenarnya, tapi tak tahu mana satu jawapan yang tepat. Boleh urus dia, kita tunjukkan siapa angkasawan tersebut. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar bin Syukur. Betul. Okey Bersemangat ke lagi ni nak jawab? Okey, Alhamdulillah. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Masih ada harapan. Malaysia mempunyai fasiliti reaktor penyelidikan nuklear tunggal yang dinamakan Triga Puspati. Di manakah lokasi reaktor ini berada? 13 saat untuk menjawab. Soalan menjelang ke soalan-soalan akhir ni akan lagi susah, betul terus dia. Okey. Puan Nia, hebat Puan Nia masih lagi mengekalkan tahta beliau di tempat pertama. Belum ada lagi yang boleh kejar lagi. Banyak poin nak kejar tu. Beza 600 markah. Okey, kita tengok jawapan yang tepatnya adalah Agensi Nuklear Malaysia. Okey, yang ni memang kena study sikit lah, kenal dengan maklumat supaya dapat jawapan yang tepat. Okey, kita ada lagi 2 soalan Soalan yang ke-9, soalan yang kedua terakhir. Antara berikut yang manakah bukan prinsip dalam rukun negara? Yang ni kita akan sama-sama bacakan ikrar dengan Encik Tani daripada Planetarium Negara nanti sebentar lagi. Jadi mungkin saya rasa semua dah tahu ni. Saya rasa boleh stop je masa tu. Siapa yang tak dapat jawab tu tak tahu macam mana. Okey, kita dah ada jawapan dan juga pemenang pada soalan. Dan mengekalkan tahta di leaderboard Puan Nia lagi 7550 tinggi markah beliau. Hebat Puan Nia ni. Tak tahu siapa Puan Nia. Okey, apakah jawapan tepat? Yes, kesejahteraan sosial dan ekonomi ke? Betul Bukan. Yes, betul lah. Itulah jawapannya. Alright. Kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ke-10. Sama-sama kita lihat di hadapan. Cogan kata negara bersekutu bertambah mutu ditulis menggunakan tulisan apa pada bahagian bawah janta negara? Tulisan Arab ke? Boleh tengok dekat, biasa dekat luar tu ada janta, dekat poster pun ada janta. Boleh double check. Okey, tahniah diucapkan. Dah nampak dah
top 3 pemenang pada keseluruhan 10 soalan kuis. Hebat Puan Nia. Bunga Kemboja dan satu lagi tadi siapa Okey, jawapannya adalah tulisan Jawi dan tulisan Jawi. Okey, itu sahaja soalan 10 soalan kita untuk kuis pada pagi ini. Saya dan juga urusan mengucapkan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang sporting. Okey, kita lihat sama-sama dekat leaderboard di hadapan. Puan Nia mendapat kedudukan sebagai Johan pada kuis kemerdekaan. Dituruti tempat kedua Puan Kemboja. Dan yang ketiga tadi boleh patah balik ke tak boleh? Laju sangat. Oh iya Okey. Alright, yang ini adalah analisis kepada soalan-soalan yang telah dijawab. Untuk rujukan bersama, jadi saya ingatkan kepada pemenang tadi dan juga suka saya untuk menjemput pemenang tadi untuk berada di hadapan supaya kita boleh kenal pasti oleh urustia bagi kita dapatkan butiran-butiran pemenang tadi. Mohon saya jemput ketiga-tiga pemenang tersebut. Boleh saya dapatkan jasa baik ketiga pemenang tadi untuk tampil ke hadapan, terus ke meja urustia ataupun ke depan bersama dengan saya untuk kita tahu, untuk semua lihat dulu siapakah pemenang ketiga ni. Dan saya jemput untuk sebutkan nama bagi pemenang pertama, kedua dan ketiga kepada urustia supaya urustia boleh take note. Okey, dia jemput pemenang pertama, sila umumkan nama anda. Okey, pemenang pertama. Yes, Puan. Okey, perkenalkan diri, nama daripada bahagian mana? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norizatul Akmal binti Azmir daripada Unit Komunikasi Corporate. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Suhaibah binti Salipan daripada PSTI. Saya Fazina Zina bin Nihat dari bahagian PSTI. Tahniah diucapkan kepada tiga pemenang kita pada pagi ini. Boleh kembali bersama dengan hadirin yang lain. Okey, sesi fotografi dahulu. Okey, urustia dah dapat nama ketiga pemenang tadi. Okey, terima kasih. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Chang Likang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, iringi barisan pengurusan tertinggi MOSTI. Hadirin dimohon untuk kekal berdiri bagi nyanyian lagu negaraku. Seterusnya melafazkan ikrar rukun negara yang akan diketuai oleh Encik Iskandar Thani bin Darwis daripada Planetarium Negara.
Ina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Hadirin dipersilakan duduk. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berhormat Datuk Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berusaha Puan Nur Syam binti Abdul Latif, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI. Encik Abdullah bin Daud, Setiausaha Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI MOSTI. Setiausaha Bahagian, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi, serta seluruh warga MOSTI yang dikasihi sekalian. Petik kemboja indah disemai, gubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon berkat. Moga majlis mendapat berkat. Bagi memohon keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis pada pagi ini menjemput Encik Muhammad Ashraf bin Abdul Malik untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karimi wa azimi bisultani. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqqna bit taqwa wal istiqamati wa a'idhna min mujibati an-nadamah fil hali wal mali innaka sami'un alim. Allahumma ya Allah, sebenar Majlis Pimpinan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi pada hari ini, kami menenangkan tangan memohon rahmat, hidayah dan keberkatan ke atas majlis ini. Jadikanlah pimpinan ini sebagai wadah dan wasilah untuk kami saling merapatkan hubungan dan ukhuwah di antara kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus dan benar, yang membawa kepada kebaikan, ketenangan, kesejahteraan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Allahumma hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Jadikanlah kami penjawat awam yang jujur, amanah, integriti dan ikhlas dalam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab demi kebaikan rakyat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, saya bagi pihak Pasukan Urustia yang diterajui bersama oleh Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI, PSTI dan Unit Komunikasi Korporat UKK mengucapkan selamat datang ke Perhimpunan Bulanan MOSTI.
Bagi bulan Ogos 2026. Saya Fadil. Dan saya Salimah, pengacara anda untuk majlis hari ini. Bulan Ogos sentiasa menyemarakkan jiwa patriotisme kita sebagai warga Malaysia. Bagi menyuburkan lagi rasa cinta akan tanah air, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Merdeka lagi. Apa sebenarnya yang patut diraihkan? Aku tak pernah fikir kenapa setiap pagi air bersih sentiasa ada. Aku tak pernah fikir kenapa setiap pagi macam mana semuanya jadi begitu mudah. Semua orang bergerak seolah-olah semuanya memang sentiasa ada jadi begitu mudah. Kalau patriotik cuma kibar bendera, kenapa aku masih rasa kosong? Ada ribuan manusia yang bekerja supaya hidup aku menjadi lebih mudah. Teknologi bukan sekadar mesin, tetapi harapan. Saya ingat pertanian masih macam dulu. Malaysia dah berubah. Di sebalik semua yang aku nikmati, ada orang yang tak pernah berhenti mencipta. Bukan hanya pada bendera, patriotisme ialah menghargai apa yang Malaysia telah berikan dan untuk melakukan sesuatu. Pohon keria tumbuh melata, subur melilit di pagar besi. Aspirasi disemai, pemikiran ditata. Kini tibalah amanat menteri. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya menjemput Yang Berhormat Datuk Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menyampaikan amanat beliau. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis yang berusaha Puan Rosyah binti Abdul Latif, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI, yang berusaha Encik Abdullah bin Daud, Setiausaha Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI, Setiausaha Bahagian MOSTI, Rakan Strategik dan Rakan Pelaksana Advokasi Nuklear, Pegawai-pegawai kanan, serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran warga MOSTI bagi menjayakan Majlis Perhimpunan Bulanan bersempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun 2026. Semangat patriotik yang ditunjukkan pada hari ini mencerminkan kecintaan kita terhadap negara serta komitmen bersama dalam menghayati tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, yang membawa aspirasi sebuah negara maju, inklusif dan harmoni dengan kemajuan yang dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Dalam konteks MOSTI, kemajuan sains, teknologi dan inovasi hanya benar-benar bermakna apabila ia diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada rakyat. Justru, tanggungjawab kita bukan sekadar memacu pembangunan STI negara, tetapi memastikan hasil penyelidikan, teknologi dan inovasi dapat dimanfaatkan secara meluas dan inklusif bagi meningkatkan kesejahteraan serta kualiti hidup masyarakat. Hadirin sekalian, semangat Bulan Kebangsaan pada tahun ini
disemarakkan dengan beberapa kejayaan membanggakan di pesada antarabangsa. Antaranya, pencapaian cemerlang kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang mencatat prestasi terbaik dalam tempoh 16 tahun. Selain itu, negara juga bakal menyaksikan kembalinya perlumbaan Formula One kelitar antarabangsa Sepang menerusi Grand Prix Gulf A pada Oktober ini selepas 9 tahun. Tiket sudah habis ya. Di peringkat Kementerian mesti terus melakar pencapaian cemerlang dalam memacu agenda sains, teknologi dan inovasi nasional. Antaranya inisiatif NTIS, National Technology and Innovation Sandbox, telah dinobatkan sebagai WSIS Champion bagi salah satu kategori di Geneva, Switzerland pada 10 Julai lalu. Pengiktirafan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini melengkapkan evolusi inovasi negara bermula dengan Gulf Media Awards pada tahun 2025 yang mengesahkan kekukuhan ekosistem tempatan, emas Anugerah Stevie APEC April 2026 bagi ketangkasan takbir urus dan kini WSIS pada Julai 2026 yang menjulang Malaysia sebagai perintis hub ujian teknologi dunia menerusi pendekatan quadruple helix serta whole of nation. Intervensi NTIS ini terbukti berjaya mendapatkan jurang Valley of Death dalam mempercepat pengkomersialan R&D negara. Memartabatkan keupayaan bioteknologi tempatan di pentas antarabangsa, Malaysia menerusi Bioeconomy Corporation telah mencatat satu lagi pencapaian yang membanggakan di Bio Asia Taiwan 2026 iaitu pada 16 Julai lalu apabila memudah cara 3 kerjasama strategik bernilai 7 juta ringgit bersama rakan industri Taiwan. Pertukaran teknologi rentas sempadan ini melibatkan syarikat berstatus Bionexus dan Biobase Accelerator dalam bidang teknologi serangga, bahan biochar termaju serta bioteknologi berasaskan sarang burung. Dalam usaha memupuk bakat STEM secara inklusif, saya amat terharu dengan pencapaian 2 murid dari SK Sisipan Pulau Umbung Sempurna Sabah, iaitu adik Muhammad Hazriq Iskandar Abdullah dan adik Nur Halina Atika Muhammad Mokhtar. Hasil pendedahan menerusi program Malaysia Techlimpics, mereka telah terpilih mewakili Malaysia ke pertandingan drone antarabangsa Pilot X di Hong Kong. Kisah mereka adalah bukti nyata bahawa bakat anak Malaysia tidak mengenal batas geografi. Daripada sebuah sekolah di kawasan pedalaman, mereka kini mengibarkan jalur gemilang di pentas antarabangsa, bersaing bersama peserta dari China, Indonesia dan Mexico. Inilah ikrar kita untuk terus menyemai dan membangunkan bakat di seluruh negara agar setiap anak Malaysia mempunyai peluang untuk mencipta kejayaan. Pada hari ini, kita turut mengambil satu langkah penting dalam meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap teknologi nuklear melalui pengenalan program advokasi nuklear dengan tagline Nuklear untuk Rakyat. Inisiatif ini penting kerana apabila kita bercakap mengenai nuklear, masih terdapat masyarakat yang mengaitkan semata-mata dengan senjata, radiasi dan kemusnahan. Persepsi ini perlu diperbetulkan melalui penyampaian maklumat yang tepat, mudah difahami dan berasaskan sains. Hakikatnya, teknologi nuklear telah lama memberi manfaat kepada kehidupan seharian. Dalam bidang kesihatan, ia digunakan untuk diagnosis dan rawatan penyakit. Dalam pertanian, bagi meningkatkan keselamatan makanan dan produktiviti. Manakala dalam sektor industri dan alam sekitar, teknologi nuklear digunakan dalam pengujian bahan, pemantauan serta pelbagai aplikasi penyelidikan. Pada masa yang sama, teknologi nuklear juga semakin diberi perhatian dalam perbincangan mengenai sumber tenaga rendah karbon
bagi menyokong keperluan tenaga masa depan. Sebab itulah dasar teknologi nuklear negara 2030 memberi penekanan kepada pembangunan dan penggunaan teknologi nuklear secara aman, selamat dan bertanggungjawab. Namun, pembangunan teknologi sahaja tidak mencukupi. Penerimaan masyarakat perlu dibina melalui kefahaman dan kepercayaan. Program nuklear untuk rakyat merupakan sebahagian daripada usaha kita untuk merapatkan jurang antara sains dengan masyarakat supaya rakyat dapat memahami teknologi ini berdasarkan fakta dan bukti. Usaha ini perlu bermula dengan kita sendiri. Hari ini, warga Mosti berpeluang meneroka aplikasi teknologi nuklear melalui pameran dan aktiviti interaktif di lobi blok C5. Saya berharap pendedahan ini dapat memperkukuh kefahaman kita supaya setiap warga Mosti bukan saja memahami manfaat teknologi nuklear, tetapi turut mampu menjadi penyampai maklumat yang tepat kepada masyarakat. Jika kita mahu rakyat lebih yakin terhadap sains dan teknologi, kita perlu mampu menerangkannya dengan jelas, terbuka dan berasaskan fakta. Dan buktinya adalah Menteri membenarkan booth nuklear diadakan di C5. Pejabat Menteri di atas, jangan risau. Hadirin sekalian, kita bakal menjayakan satu lagi program utama kementerian, iaitu National Innovation and Commercialization Expo NICE 2026 pada 26 hingga 28 Ogos di KLCC. Bertemakan Mission to Market, Malaysia to the World. NICE 2026 akan menjadi platform untuk mengetengahkan inovasi tempatan, memperluas peluang perkomersialan serta menghubungkan penyelidik dan inovator dengan industri dan pasaran. Lebih 8,000 pengunjung dan 180 pameran inovasi tempatan dijangka terlibat dengan majlis pelancaran rasmi akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 hari bulan Ogos. Saya berharap seluruh warga Mosti dapat bersama-sama memberikan sokongan dan menjayakan NICE 2026 sebagai manifestasi komitmen kita membawa inovasi Malaysia dari makmal ke pasaran dan seterusnya ke pentas dunia. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September kepada seluruh warga Mosti. Marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, menghayati erti sebenar kemerdekaan serta memperbaharui iltizam untuk terus berkhidmat dengan penuh amanah dan berintegriti. Semoga semangat patriotisme yang kita semarakkan sepanjang bulan ini terus menjadi pemangkin kepada usaha kita dalam memacu kemajuan sains, teknologi dan inovasi demi kesejahteraan rakyat serta kegemilangan Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Chang Lee Kang atas ucapan dan amanat yang amat bermakna sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan segmen pentadbiran dan kebajikan sumber manusia. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah bagi pemakluman pergerakan keluar dan masuk pegawai pada bulan Ogos, kenaikan pangkat dan persaraan pegawai. Sama-sama kita saksikan tayangan video di skrin. Seterusnya, marilah kita sama-sama saksikan tayangan video hari lahir warga Mosti bagi bulan Ogos 2026. Semoga bahagia sampai
Setinggi-tinggi tahniah dan selamat hari lahir diucapkan buat seluruh warga Mosti yang meraihkan ulang tahun kelahiran pada bulan Ogos ini. Semoga terus cemerlang dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan pengenalan kepada program baharu Mosti pada tahun ini, iaitu program advokasi nuklear. Program ini merupakan satu inisiatif dalam membina kefahaman terhadap teknologi nuklear. Seiring dengan semangat kemerdekaan, usaha menyampaikan kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada belenggu penjajah, tetapi keberanian kita menentukan masa depan sendiri. Penguasaan teknologi adalah langkah strategik demi kedaulatan dan kesejahteraan tanah air. Mari sama-sama kita saksikan tayangan video promosi program advokasi nuklear distrik. Salam sejahtera. Hari ini saya ingin menyampaikan satu perkara yang sangat penting kepada seluruh rakyat Malaysia. Siapa awak? Hai YB, saya Cik Tom, pembantu digital program advokasi nuklear Mosti. Oh, Cik Tom rupanya. Cik Tom, mengapa program ini diwujudkan? Untuk berkongsi fakta yang terbaik tentang teknologi nuklear dan manfaatnya kepada rakyat Malaysia. Boleh saya tanya YB beberapa soalan tentang kepentingan advokasi nuklear? Silakan Cik Tom. Mesti ramai yang tertanya-tanya, adakah teknologi nuklear ini benar-benar membawa manfaat kepada kita? Sebenarnya, apa sumbangan utama teknologi nuklear kepada negara kita ya YB? Teknologi nuklear telah lama memberikan sumbangan yang signifikan kepada negara, merangkumi bidang perubatan untuk pengesanan rawatan penyakit, penyinaran makanan bagi meningkatkan keselamatan bekalan makanan, serta aplikasi dalam sektor pertanian, perindustrian dan pengurusan alam sekitar. Malah, tanpa kita sedari, ramai antara kita telah pun menikmati manfaat teknologi nuklear dalam kehidupan seharian. Dan yang paling penting, semua ini diuruskan secara bertanggungjawab dan selamat demi membina masa depan yang lebih mampan dan lebih sejahtera untuk generasi muda Malaysia. Rupa-rupanya, kita dah lama gunakan teknologi ini dengan selamat. Ya, betul Cik Tom. Justru dengan bangganya saya memperkenalkan program advokasi nuklear, sebuah inisiatif di bawah Pelanjawan 2026 yang bertujuan menyampaikan maklumat tentang teknologi nuklear secara telus, berfakta dan mudah difahami kepada semua lapisan masyarakat. Satu usaha yang sangat murni. Cik Tom pun tak sabar nak bantu YB. Program ini akan dilaksanakan menerusi kandungan digital, pameran, sesi dialog serta program jelajah ke sekolah-sekolah dan komuniti di seluruh negara. Saya amat berharap seluruh rakyat, khususnya generasi muda, dapat mengenali teknologi nuklear berdasarkan fakta. Terima kasih YB. Kita jumpa di reruai program advokasi nuklear. Nuklear untuk rakyat. Sebagai simbolik kepada program advokasi nuklear, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, diiringi Yang Berusaha Puan Nur Shah binti Abdul Latif, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi, dan Encik Abdullah bin Daud, Setiausaha Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI untuk naik ke pentas bagi menyampaikan kit advokasi nuklear kepada rakan pelaksana dan rakan strategik bagi program tersebut. Dipersilakan. Dipersilakan rakan pelaksana yang pertama, Puan Nur Aisyah binti Pungut, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Atom selaku rakan pelaksana untuk naik ke pentas bagi menerima kit advokasi nuklear. Seterusnya dipersilakan rakan pelaksana Yang Berusaha Dr. Syukri bin Muhammad, Pengarah Kanan Pengurusan Agensi Nuklear Malaysia. Seterusnya, dijemput rakan pelaksana Encik Lau Yu Kiong, Ketua Penolong Pengarah Pusat Sains Negara untuk menerima kit advokasi nuklear. Dan dipersilakan Encik Mazin Azwar bin Abdul Aziz, Naib Presiden Kanan Bioeconomy Corporation selaku rakan strategik program advokasi nuklear.
Terima kasih diucapkan kepada semua penerima kit advokasi nuklear sebentar tadi. Mohon YB Dato' Datuk Menteri Yang Berhormat Puan Rosyam dan Encik Abdullah untuk kekal di atas pentas bagi sesi seterusnya. Kini, kita ke acara yang dinanti-nantikan iaitu penyerahan hadiah kepada pemenang pertandingan bagi pertandingan kuis kemerdekaan yang kita jalankan pada awal majlis pagi ini. Tempat ketiga jatuh kepada Encik Fazrin Nazrin bin Midhat daripada PSTI. Tempat kedua jatuh kepada Cik Suhaibah binti Saripan daripada PSTI. Dijemput Puan. Dan Johan kuis kemerdekaan Ogos 2026 ialah Puan Nur Izzatul Akmal binti Azmil. Dipersilakan Puan. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang pertandingan kuis kemerdekaan. Seterusnya, bagi pertandingan busana terbaik bertemakan Hari Kebangsaan. Untuk makluman hadirin sekalian, penilaian pemenang telah dinilai dan dipilih oleh barisan juri yang arif lagi bijaksana diketuai oleh Yang Berusaha Puan Rosyam binti Latif, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Mosti, dan saya umumkan pemenang kategori lelaki bagi busana terbaik adalah Encik Abdullah bin Daud, Setiausaha Bahagian Kebudayaan STI Mosti. Dan bagi pemenang kategori wanita busana terbaik adalah jatuh kepada Puan Sharifah Nolinda binti Syed Muhammad Ali daripada bahagian PSTI. Dijemput pemenang untuk naik ke pentas. Syabas dan tahniah kepada semua pemenang. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada YB Datuk Menteri Yang Berusaha Puan Rosyam dan Encik Abdullah atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebagai penutup perhimpunan, dijemput Yang Berhormat Menteri dan Dibdib Kehormat kembali ke tempat untuk bersama-sama warga Mosti berdiri sambil mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Jalur Gemilang dengan penuh semangat patriotik. Kemudian diakhiri laungan 3 kali merdeka oleh YB Datuk Menteri dengan pimpinan oleh penyanyi utama kita iaitu Encik Muizzuddin dan Encik Firdaus. Ayo, sama-sama kita nyanyikan lagu Jalur Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka semua. Jangan lupa kibarkan bendera semua. Ayo semua, kita sama-sama menyanyikan lagu Jalur Gemilang bersama-sama dengan penuh semangat. Terimalah. Kibarkan Jalur Gemilang anda semua. Okey semua, jom. Merahmu bara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara,
biru perpaduan kami semua. Puncak dunia telah kau tawar, lautan luas telah kau redam, membawa semangat jiwa merdeka. Semarak jaya kami warganya. Ayo semua, kibarkan lagi. lah tu. Semangat, semangat. Jom sama-sama nyanyi. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Semua mesti. Jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang kami semua bersatu, perpaduan ketaatan, amalan murni rakyat Malaysia. Jalur gemilang megah kami terasa, jalur gemilang kibarkanlah wawasan merah putih biru kuning, jalur semangat kami semua. Ayo semua. Sekali lagi, sekali lagi. Semangat, semangat, semangat. Sama-sama. Merahmu bara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Puncak dunia telah kau tawar, lautan luas telah kau redam, membawa semangat jiwa merdeka. Semarak jaya kami warganya. Ayo semua. Sekali lagi. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang kami semua bersatu, perpaduan ketaatan, amalan murni rakyat Malaysia. Jalur gemilang megah kami terasa, jalur gemilang kibarkanlah wawasan merah putih biru kuning, jalur semangat kami semua. Berkibarlah, 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 jalur gemilang. Maybe laungkan Merdeka 3 kali bersama-sama, boleh? Merdeka! 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 Majlis menjemput Wabil Menteri bersama Barisan Pengurusan Tertinggi dan seluruh warga Mosti untuk sesi bergambar sebelum bersurai. Mohon semua rapatkan barisan di hadapan. Kita rapat bersama Wabil Menteri. Hadirin sekalian. Dengan berakhirnya nyanyian lagu Jalur Gemilang, maka berakhirlah Perhimpunan Bola Anang Mosti bagi bulan Ogos 2026. Di kesempatan ini, kami mewakili urus setiap majlis yang diterajui bersama Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI dan Unit Komunikasi Korporat ingin memohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi kita menyanyi. Sekali lagi, kerana Malaysia. Jangan lupa warga Mosti sekalian, singgahlah ke Reruai Program Advokasi Nuklear untuk mencuba pengalaman interaktif berhasil misi eksplorasi nuklear dan Bandar Pintar Nuklear Bogil.
Anak terasum indahnya, lahir generasi bijak pandai, pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta cendawan negara, pegang penyusun di jalan raya. Alam saya berpuji berdiri. Mohon juga hadirin untuk mengulangkan jangan gemilang kepada pihak Orisia dan tidak membawa pulang. Desa kita semua pasti merasa bangga. Keranamu, keranamu, keranamu. Kemakmuran negara, keranamu, 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 kami berjuang.